Dalam kitab Silsilatul Ahadithis Sahihah, jilid keempat, halaman 43. Pengarangnya yang merupakan ulama Wahabi berkata mengenai orang yang tidak meyakini kemunculan Imam Mahdi. Al-Albani menulis, وَمَا مَثَلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَمَثَلِ مَنْ يُنْكِرُ عَقِيدَةَ نُزُولِ عِيسَى عليه السلام في آخر الزمان التي تواتر ذكرها في الأحاديث الصحيحة وأكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضا وبعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانه وإن كان لا يبين وما مثل هؤلاء المنكرين جميعا عندي إلى كما لو أنكر رجل ألوهية الله عز وجل بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة فهل من مدكر. Keadaan mereka ini tidak ubah seperti orang yang menolak akidah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang peringatannya telah mencapai tahap mutawatir dalam hadis-hadis sahih. Dan hampir aku memastikan bahawa setiap orang yang menolak akidah Al-Mahdi pasti juga menolak turunnya Isa. Sebahagian mereka menzahirkan hal itu melalui tergelincirnya lidah, walaupun tidak dinyatakan secara terang. Pada pandanganku, perumpamaan seluruh golongan yang memungkiri ini seakan-akan seorang lelaki menolak ketuhanan Allah hanya kerana ada segelintir Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka ada lagikah orang yang mahu mengambil pengajaran? Al-Albani menegaskan bahawa keyakinan terhadap kemunculan Al-Mahdi dan turunnya Nabi Isa adalah sebahagian daripada akidah yang disandarkan pada hadis-hadis sahih lagi mutawatir. Menurut penilaiannya, beliau mengkritik keras penafian terhadap kedua-dua akidah itu, menganggapnya penolakan yang tidak berasas, malah mengumpamakannya seperti menolak ketuhanan Allah hanya kerana wujud manusia zalim yang mendakwa diri sebagai Tuhan.